Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Podcast Sembang Raya Santai. Hari ini kita nak borak satu topik yang setiap tahun mesti jadi pertimbangan sangat. Baju raya berwarna apa? Bersama saya hari ini ada 3 tetamu istimewa. Jom kita kenalkan dulu. Hai semua, Fatah di sini. Tahun ini masih dalam dilema warna baju raya. Hello, Jibril here. Saya jenis yang dah plan daripada awal itu. Apa khabar semua? Saya Wan Kalish. Saya ikut je apa mak pilih. Itu dia. Kita ada yang plan awal, ada yang ikut mak dan ada yang masih blur. Okey, soalan pertama. Tahun ini korang pakai warna apa? Ustaz, saya tengah fikir nak pakai warna pastel macam baby blue atau mint green. Nampak soft sikit. Sama. Tapi saya pilih lilac. Sekarang kan warna lembut tengah trending. Saya tak tahu lagi. Biasanya family saya tema warna sama. Tahun lepas semua warna emerald green. Macam rombongan pengantin. Memang meriah kalau satu keluarga sedondon. Tapi ada juga yang tak suka tema warna yang sama kan? Ya, betul. Saya rasa okey je. Kalau nak mix and match lagi okey. Setuju. Kadang-kadang tema warna ini membuat kita stres juga. Stres. Tapi kalau ikut mak, tak ada pilihan. Semua kena ikut warna yang dah dia decide awal-awal. Klasik. Memang mak memang bos bila bab baju raya. Okey, korang rasa warna apa yang paling popular setiap tahun? Hijau mesti ada. Tak kisahlah olive ke, almond ke, mesti ada. Betul, lepas tu warna nude macam beige pun popular sekarang. Saya rasa warna hitam pun makin ramai pakai. Dulu macam pelik sikit. Sekarang nampak classy. Menarik. Dulu orang kata hitam tak sesuai untuk raya. Sekarang dah jadi trend pula. Okey, last question. Kalau korang bebas, pilih warna apa dream baju raya korang? Saya nak cuba warna peach, lain sikit dari biasa. Saya nak full white look. Nampak clean dan elegant. Saya apa-apa je lah, asalkan selesa dan tak panas. Malaysia kan? Betul tu. Yang penting selesa dan confident. Alright guys, itu saja untuk episod kali ini. Apapun warna pilihan korang, yang penting raya tetap meriah bersama keluarga. Jangan lupa share dengan kawan-kawan warna baju raya korang tahun ini. Jumpa lagi di Sembang Raya Santai. Assalamualaikum dan bye-bye semua.